Di Perlis, ada satu undang-undang baharu yang bakal mengubah lanskap pengambilan anak angkat untuk keluarga Islam. Jadi hari ini kita akan bedah siasat enakmen pengangkatan orang Islam 2025 ni satu persatu supaya kita betul-betul faham apa yang baharu dan apa maknanya. Jadi, persoalan utamanya ialah macam mana sebenarnya undang-undang ni mengubah seluruh perjalanan sebuah keluarga angkat di Perlis. Itulah yang kita nak rungkai bersama. Untuk kita faham betul-betul, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian utama. Mula-mula, kita tengok undang-undang tu sendiri. Lepas tu, siapa yang layak memohon, kemudian bagaimana prosesnya di mahkamah, apa kesannya kalau permohonan lulus, dan akhir sekali, macam mana pendaftaran dan perlindungan kanak-kanak tu dijamin. Baiklah, jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Apa sebenarnya undang-undang angkat Perlis yang baharu ni? Senang cerita, tujuan utama enactment ni adalah untuk wujudkan satu proses undang-undang yang rasmi. Matlamat dia jelas, nak lindungi hak dan kebajikan anak angkat di Perlis, semuanya di bawah payung hukum syarak. Apa maksudnya secara praktikal? Ini bermakna Mahkamah Tinggi Syariah sekarang ada kuasa yang spesifik untuk kendalikan dan luluskan perintah pengangkatan. Okey, bila dah faham tujuannya, soalan seterusnya mestilah siapa yang layak untuk ambil anak angkat di bawah undang-undang baru ni? Kalau kita tengok, Seksyen 6, ia dah gariskan syarat-syarat utama. Pemohon mestilah seorang Muslim dan tinggal di Perlis. Dari segi umur pula, ada 2 perkara. Umur pemohon kena 25 tahun ke atas dan pada masa yang sama, kena 18 tahun lebih tua daripada anak yang nak diambil. Kanak-kanak tu pun mestilah dah tinggal dengan mereka sekurang-kurangnya 90 hari dan yang paling penting, pemohon kena buktikan yang mereka stabil dari segi kewangan untuk tanggung nafkah dan pendidikan anak tu nanti. Kat sinilah ada satu perbezaan yang agak menarik, iaitu syarat untuk pemohon tunggal. Kalau wanita bujang, dia boleh je memohon. Tapi untuk lelaki bujang yang nak ambil anak angkat perempuan, ada syarat tambahan. Mahkamah kena betul-betul puas hati yang ada keadaan khas dan ia takkan memudaratkan anak tu. Ini satu perincian undang-undang yang sangat spesifik, tujuannya untuk perlindungan tambahan. Enactment ni juga sangat jelas tentang siapa yang tak boleh guna proses ni. Ibu bapa kandung tak boleh ambil anak sendiri termasuklah anak tak sah taraf. Begitu juga, mak atau ayah tiri tak boleh ambil anak tiri mereka. Ini penting untuk pastikan undang-undang ni digunakan untuk tujuan asalnya. Jadi, katakanlah seseorang tu layak. Apa jadi lepas tu? Macam mana prosesnya berjalan kat mahkamah? Jom kita tengok satu-satu. Perjalanan kat mahkamah ni bermula bila permohonan dah difailkan. Lepas tu, mahkamah akan lantik penjaga ad litem. Ini macam wakil untuk kanak-kanak tu. Penjaga ni ada masa 90 hari untuk siasat betul-betul dan hantar satu laporan rahsia kepada mahkamah. Lepas tu, barulah perbicaraan akhir akan dibuat untuk tentukan keputusannya. Jadi, siapa sebenarnya penjaga ad litem ni? Anda boleh bayangkan dia ni macam pembela untuk kanak-kanak tu dalam proses ni. Biasanya, jawatan ni dipegang oleh pengarah JKM dan tugas utama dia adalah untuk siasat semua sudut kes dan pastikan apa-apa keputusan pun kepentingan terbaik kanak-kanak tu yang diutamakan. Peranan dia ni sangat-sangat penting. Okey, kita bayangkan permohonan dah berjaya, perintah pun dah keluar. Apa jadi lepas tu? Apakah kesannya dari sudut undang-undang dan juga agama? Mari kita lihat. Dan di sinilah kita nampak keseimbangan undang-undang ni. Ada benda yang berubah dan ada benda yang kekal. Jom kita tengok. Yang berubah, ibu bapa angkat sekarang secara sah bertanggungjawab untuk nafkah dan pendidikan. Mereka juga boleh bagi harta melalui hibah atau wasiat. Tapi, dan ini sangat penting, ada perkara asas yang tak berubah mengikut hukum syarak. Paling utama, nasab atau keturunan, anak tu kekal dengan bapa kandungnya. Ini bermakna hak pusaka dan siapa yang jadi wali kahwin pun kekal dengan keluarga kandung. Inilah intipati bagaimana undang-undang ni cuba seimbangkan keperluan moden dan prinsip syarak. Kalau kita cakap pasal hubungan keluarga, undang-undang ni ada sentuh isu mahram. Macam mana nak wujudkan ikatan mahram antara anak angkat dengan keluarga baru dia? Seksyen 24 ada sebut, ia boleh diatur melalui ikatan persusuan selaras dengan kaedah dalam hukum syarak. Okey, bahagian terakhir, macam mana pengangkatan ni nak dirasmikan dan apa jaminan perlindungannya? Jom kita tengok proses pendaftaran dan aspek perlindungan kanak-kanak.
Proses nak rasmikan ni sebenarnya agak straightforward. Lepas dapat perintah pengangkatan yang dah dimeterai dari mahkamah, ada tempoh 6 bulan untuk bawa perintah tu ke Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN. Lepas tu JPN akan keluarkan sijil pengangkatan yang rasmi dan sijil lahir yang asal akan disimpan dengan selamat. Dan untuk pastikan proses ni tak disalahguna dan kanak-kanak sentiasa dilindungi, undang-undang ni bukan main-main. Ia datang dengan penalti yang sangat tegas. Hukuman bagi kesalahan yang serius di bawah enakmen ni agak berat. Ia melibatkan denda keuangan yang besar, Iaitu boleh sampai RM5,000. Dan bukan itu je, ada juga hukuman penjara yang substantif, yang boleh mencecah sehingga 3 tahun. Dan hukuman berat ni untuk kesalahan macam mana? Contohnya kalau ada yang bagi kenyataan palsu, serah anak secara haram atau paling teruk, ada unsur bayaran atau jual beli untuk dapatkan anak. Ini menunjukkan betapa seriusnya undang-undang ni dalam melindungi kanak-kanak. Jadi, bila kita dah tengok semua ni, kita patah balik kepada persoalan besar. Jelas, undang-undang ni cuba nak seimbangkan dua benda penting. Tradisi suci yang kekalkan nasab dengan keperluan praktikal keluarga moden yang perlukan kejelasan undang-undang dan perlindungan. Persoalan yang kita boleh fikirkan sama-sama ialah bagaimanakah undang-undang baharu ni akan menyeimbangkan kedua-dua dunia ni untuk keluarga-keluarga di Perlis pada masa akan datang.